Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya Wan Mariam Al-Husna binti Syafi'i, wartawan Smart TV Sekolah Kebangsaan Marang. Pada 9 Februari 2026, pengawas sekolah, pengawas rakan sebaya dan pengawas pusat sumber telah menyertai majlis watikah pelantikan pemimpin murid bertempat di Dewan Aminuddin Baki Sekolah Kebangsaan Marang. Mari kita saksikan perjalanan majlis tersebut. Nama Amsyah bin Abdul Mesang, saya sekolah di SK Marang. Saya kelas 6 Albiuni. Apa saya nak jaga sekolah ni, nak jaga sekolah, nak tolong cikgu, jaga disiplin, belajar molek. Nama saya Muhammad Afiq Rayun bin Muhammad Azhar. Harapan saya menjadi seorang ketua PRS. Saya akan bimbing murid-murid lain menjadi lebih baik daripada yang dulu. Nama saya Putra Abdul Azam bin Muhammad Zahiruddin. Saya ingin kawan-kawan saya pergi ke pustaka untuk menerima ilmu dan saya akan menjaga pustaka dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tamizi bin Mak Daud, Guru Besar SK Marang, berharap agar pengawas yang dilantik pada hari ini dalam majlis watikah pelantikan pengawas peringkat Sekolah Kebangsaan Marang dapat menjalankan tugas dengan baik dan menjadi pengawas yang berintegriti dan disegani oleh murid-murid lain. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Diharapkan pengawas-pengawas yang dilantik menjadi murid yang berdisiplin, bertanggungjawab dan sentiasa sanggup membantu sekolah dalam pelbagai tugas kepimpinan. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.